Ya, jangan. Puan Ong, jangan. Astaghfirullahalazim. Mimpi ngeri Puan Ong mengamuk, bunuh semua orang termasuk saya. Nasib baik mimpi. Puan Ong, apa awak nak buat dengan pisau tu? Saya mau masak. Lu mau makannya? Oh, okey, tak apa. Terima kasih, tak payah. Apa hal? Minta maaf Puan Ong, saya makan makanan halal saja. Saya masak ayam. Bukan babi. Babi. Ya, saya tahu. Tapi tak semestinya masakan yang tak ada babi tu halal. Biar saya terangkan. Bagi ni. Alamak. Mari sini. Daging ayam pun boleh menjadi haram kalau tidak disembelih mengikut syariah Islam. Ya? Terima kasih. Itu adalah cara-cara penyembelihan yang dilarang di dalam Islam. Kerana ia bukan sahaja membunuh binatang secara sia-sia, malah menyeksa pula tu. Jadi, macam mana nak menyembelih binatang secara halal? Puan Ong, mari ikut saya. Dengar dan lihat. Baiklah. Pertama, haiwan yang hendak disembelih mestilah bernyawa dan sihat. Kedua, pisau yang hendak digunakan mestilah tajam kerana ia membolehkan si penyembelih memotong dalam-dalam leher ayam itu. Jadi, kalau dia dah potong dalam-dalam, tekanan darah tak sempat sampai ke otak ayam itu. Lalu, ayam itu tidak akan merasa sakit. Tapi, semua ini mestilah dilakukan dengan nama Allah. Chef Raymond, ambil ayam ni dan masak cepat. Daging yang halal adalah bagus untuk semua orang. Bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi orang Melayu, orang Cina, orang India dan lain-lain. Satu daging, satu Malaysia. La la la